Okey tuan, kita ada beberapa cerita bab Proton X50. Sekarang ni apa beza saya tempat lain? Kalau anda kata offer saya sama dengan tempat lain, tuan jangan beli dengan saya. Buang masa tengok saya buat live TikTok, buang masa, okey? Sebab kalau sama, baik tuan beli dekat showroom yang terdekat. Okey, tengok ni. Ni X50 standard, rebate 7,000, yang lain rebate 10,000 by Proton. 7,000 saya bagi 2,000 lagi commission. Jadi ini beza saya tempat lain. Okey, kita tengok lagi tempat lain, apa ni, Proton yang lain. Ini yang eksekutif. Okey, eksekutif harga dia sekali insurans 96,223, betul. S50 eksekutif, tapi rebate by Proton Eda dia bagi 10,000. Okey, tapi beza saya tempat lain, saya bagi commission lagi 1,000 untuk tuan-tuan. Ini beza kita tempat lain, tak termasuk lagi scrap value lagi 2,000. Okey, so 1,000 ni you tak ada scrap, 1,000 commission. Jadi itu beza saya tempat lain. Okey, monthly payment dia, ni down payment dia lebih kurang dalam, tak ada down payment, 1,377 refund, 2.4%, ini monthly payment. Okey, so tu. Jadi kalau tuan nak tengok kereta dengan saya, mesti ada extra rebate. Saya mesti beza tempat lain, saya bagi commission lebih. Okey, ni S50 premium pula. 10,000 rebate, 1,000 commission, 3,000 lagi extra commission untuk tuan-tuan. So monthly dia berapa? Tiada down payment, 724 ni adalah refund untuk tuan, 2.4%. Yang ni adalah monthly payment. Jadi tuan nak tahu lebih lanjut, tunggu live kat TikTok saya. Okey, so ini kiraan lah. Jadi kenapa beli dengan saya? Kalau tak sama je dengan salesman lain, jangan beli bang, buang masa. Betul tak? Yang bezanya sebagai extra 10,000, tolak lagi 1,000, tolak lagi 300 untuk tuan-tuan. Itu beza kita dengan tempat lain. Okey, so yang ni pula saya bagi ni pun extra juga. Saya pun tak tahu kenapa saya bagi extra. Yang ni S50 flagship 116,785. So berapa monthly dia? Okey, sini monthly dia. Down payment dia, refund lagi RM15. Nampak? 10,000 ni adalah rebate. 1,500 ni commission. Saya bagi rebate extra lah tu untuk tuan. Saya bagi lagi 200. Takut orang bising nak minyak lah itu bagai. Saya tambah lagi tu tuan. Dan bagi tuan puas hati. Jadi apa beza saya tempat lain, Amat Auto dengan tempat lain? S50 flagship ni bezanya ialah tempat lain bagi 10,000, saya bagi 1,007 lagi extra. Kalau ada scrap value, iaitu trade in kereta lama scrap, tambah lagi 2,000 kat sini. Tak ke cantik benda tu kan? Tambah lagi rebate. Jadi itu beza kita tempat lain. Jadi kalau tuan beli tempat lain, amatlah rugi. Okey, so ni monthly payment at 2.4%. Bukan setakat full loan, ada refund lagi RM15. Jadi orang tanya apa beza saya dengan tempat lain? Inilah dia, extra commission untuk tuan-tuan. Ada lagi kereta-kereta lain, jangan lupa follow saya dan tunggu live saya. Saya akan live, tunggu live saya untuk kereta baru Proton, Pro 2, Toyota, Honda. Saya akan live pada bila-bila masa. Tuan masuk join live saya sekarang, insya-Allah ada offer-offer terbaik untuk tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen kat bawah kereta apa yang tuan nak.